Alright, sekarang ni kita dekat level 13. Oh, okey, ada wakil penduduk dekat sini. Ya. Kalau kita tengok konsep untuk level 13 ni, Saya retro lah, klasik-klasik. oh, ada klasik-klasik lah macam rumah-rumah lama macam tu. Rumah lama, orang lama. Untuk cat dia pun dia orang pilih warna orange. Dekat sini ada pasang vinyl. Sangat menarik Cik daripada kita orang share lah. So macam setiap rumah dia bagi. Ada. Ini pun dia orang bagilah apa? Mesin jahit ni. Bagi mesin jahit lama kat sini. mesin jahit lama. Okay, so kalau untuk kos nak buat semua ni? Tak ada kos sangat lah. Semua barang-barang yang dah ada kan. Yang dah ada Okay. Alright, so cantik lah. Kat sini ada lukisan cantik. Ni siapa lukis ni? Saya lah lukis. Oh, Asyik lukis? Ya. Oh, pelukis ni. Lawa ni. Apa lagi hasil lukisan ni kat sini? Ada banyak. Ada yang ini. Okey, so ni hasil lukisan dia. Ini kira tok pengulu kita kat sini lah. Tok pengulu kita. Faham santai-santai. Santai lah. Cik ni daripada pintu berapa ni? Okey, saya daripada pintu 9 sana. Pintu 9 kat sana. So kalau kita tengok kat sini pun ada decoration juga. Dia orang letak hasil barang-barang lama ni. Ni apa ni? Ini sebenarnya konsep kita ni macam pasar kat corner. okey. So ini barang-barang koleksi peribadi sebenarnya. Macam ni daripada bapa abang saya ni, dia bekerja Sriwijaya. Ini tiket tempat letak tiket. Tempat letak tiket ni. 1970-an. Katakan ini dia tahu letak tiket ni. Dulu dia letak tiket, lepas tu ada macam tempat tiket tu dia buka-buka. Bagi barang-barang lama jugalah banyak kat sini. So dia orang pamer kat sini untuk hasil dekor kat sini. Lepas ni kita akan nak beli benda-benda nak koleksi kita, nak letak basikal lah, benda-benda lain kita nak penuhkan orang ni. Dan benda orang ni kita letak lah macam basikal ataupun lukisan-lukisan. Okey, itulah kita punya konsep. Alright, ni tingkat 12 tapi tak dekor lagi lah. InsyaAllah lah akan datang kot. Ni tingkat 9. Untuk level ni dia bertemakan warna navy blue. Tapi basically untuk lantai dia belum fully siap lah. Dia cuma siap bahagian dinding. Ada wainscoting kat sini. Dan ada lampu. Okay, just nice. Yang kami tunjuk ni baru 3 level saja tau. So kalau korang nak tengok level lain juga, please komen part 2.